Saya wakil daripada penduduk kampung mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Muslim Malaysia di atas sumbangan pada hari ini. Terima kasih juga buat semua warga Malaysia yang telah menyumbang dari segi kewangan kepada pihak Muslim Malaysia untuk menjayakan kotak agihan infak kali ini. Saya mohon semualah mak-mak ayah-ayah dengan rendah diri saya memohon supaya mendoakanlah pendema-pendema kita yang memberi sumbangan ni supaya dipermudahkan urusan mereka. Harap-harap dengan ramai-ramai hari ni adalah doa yang Allah angkat supaya kita semua dapat membuat kerja kebaikan secara berterusan. Terima kasih kepada Muslim Malaysia atas sumbangan ni. Dengan kotak bantuan ni insya-Allah dapat meringankan sikitlah beban. Terima kasih Muslim Malaysia.